Pernah tak korang rasa hidup sendiri tak cukup bagus? Mana taknya, setiap kali kita scroll screen phone ni, kita nampak orang lain hidup dalam keadaan sangat perfect. Orang ni tayang badan solid, rutin workout gila-gila. Orang tu tayang betapa sempurnanya cara diorang jaga anak. Sampai bekal sarapan anak pun dia susun nampak cantik. Ada orang tunjuk dia eat clean hari-hari. Tapi kita baru je start diet 2 minggu lepas, tapi hari ni dah minum air manis. Tapi kita lupa satu benda. Semua yang kita nampak tu adalah versi yang mereka record. Ia adalah versi yang dah diedit cantik, bukan versi sebenar yang penuh dengan masalah. Kita tak nampak masa rumah diorang bersepah atau masa diorang tengah gaduh laki bini. Itu semua perkara yang diorang sorok. Kita kalau nak ambil gambar muka sendiri pun akan betulkan tudung atau pakai baju cantik-cantik. Samalah konsepnya dengan mereka yang nak record video konten hari-hari. Masalahnya, kita tengok benda tu dan kita mula membanding. Kita bandingkan diri kita bandingkan pasangan kita. Kita mula tanya, kenapa suami aku tak macam tu? Kenapa isteri aku tak macam tu? Kita rasa pasangan kita serba kekurangan. Padahal kita sedang bandingkan dia dengan klip video 15 saat. Tapi cuba fikir sekejap. Video orang konon-konon baru bangun tidur tu, siapa yang set up kamera tu sebenarnya? Ada orang standby ke nak rakam dia bangun tidur? Takkanlah bangun tidur rambut dah elok, muka glowing terus kan? Inilah sebabnya kenapa kita tak gembira. Kita tak gembira dengan diri sendiri. Kita tak gembira dengan partner kita. Sebabnya mudah je. Kita sedang membandingkan realiti kita dengan fiksyen orang lain.